Nama saya Nisa. Nama saya Ara. Dan saya Arisha. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, cikgu. Hari ni apa khabar? Baik. Dah makan belum? Dah. Okey. Sebelum memulakan aktiviti pada hari ini, kita akan bacakan doa dulu. Okey? Baik, cikgu. Tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Hai. Allahumma علينا رحمتك واشر علينا من مظاهر رحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Okey. Hari ni cikgu ada satu aktiviti untuk kamu semua belajar. Yeay. Sebelum tu cikgu nak pasang lagu. Kita buat aktiviti ragangan. Boleh tak? Minta semua bangun boleh? Kita nyanyi lagu Baby Shark. Kenapa lagu Baby Shark tengok? Okey. Sekejap. Boleh ni kan? Ya, kita ikut. Baby Shark. Ikutlah tangan. Baby Shark. Tapi tak ada akhir. Kamu sudah tidak. Okey. Baik, cikgu. Okey, cikgu kat sini ada satu kotak misteri. Hari ni kamu semua akan belajar huruf Jawi. Kamu semua pandai tak huruf Jawi? Pandai. Pandai. Okey, cikgu nak tengok, okey? Okey. Kat cikgu ada 5 huruf Jawi. Ya. Yang pertama huruf apa ni? Alif. Alif. Lam. Ta. Sa. Jim. 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 G. Let's G. Alif. Alif. Ba. Ba. Ta. Sa. Jim. Okey. Pada kat imbas ni ada gambar. Dapat gambar. 5 gambar. Okey, balik. Okey, cikgu akan letakkan kat imbas ni kat dalam kotak. Nanti kamu letakkan tangan, kamu ambil satu, sebutkan huruf tu, boleh? Boleh, cikgu sebut. Okey. Okey, kita mulakan dengan Arisha dulu. Jangan. Ambil, letak tangan, lepas tu ambil satu kad. Tunjuk kat kawan. Ni huruf apa? Tengok. Ni huruf apa? Bicar lah, cakap. Huruf apa ni? Cakap kat kawan. Saya dapat huruf ba. Saya dapat huruf ba. Okay, next. Seterusnya Ara makan. Ara pula.
Tunjuk kat kawan. Ara dapat nombor huruf apa? G. Nisa, ni huruf apa? G. Okey. Seterusnya Anissa pula. Anissa, ambil kad. Masukkan tangan. Ni dah. Jom. Hello teman-teman. Okey. Tunjuk kat kawan. Dapat huruf? Alif. Kawan, pandai tak? Ni huruf apa? Alif. Okey, pandai. Okey. Pada tangan cikgu ada 5 kad imbas yang kita belajar hari ni. Okey, mari ikut cikgu sebutkan huruf yang kita belajar hari ni. Pertama huruf Alif. alif. Ba. Ba. Ta. Ta. Sa. Sa. Jim. Jim. Okey. Okey. Cikgu pilih random, cikgu tanyakan soalan boleh? Boleh cikgu. Kurang-kurangnya kamu boleh sebut 3 huruf. Ni huruf Jim. Jim. pandai. Ni huruf Ta. ta. Pandai. Ni huruf Ba. ta. Cikgu akan berikan setiap murid dapat 1 hadiah. Melalui aktiviti yang kita belajar ni, cikgu ada penghargaan untuk kamu semua. Okey, untuk Alisha dulu. Cakap apa? Terima kasih cikgu. Ara? Terima kasih cikgu. Alisa? Terima kasih. Cakap terima kasih. Terima kasih cikgu.